Selepas kewafatan baginda, Madinah jadi sunyi. Azan tak lagi sama tanpa suara Bilal. Bilal tak sanggup tinggal di Madinah. Beliau minta izin daripada Khalifah Abu Bakar untuk berhijrah ke Syam. Dan di sana, beliau tidak lagi melaungkan azan. Hatinya masih belum pulih. Bertahun-tahun berlalu, sehinggalah Umar Al-Khattab datang ke Syam. Saidina Umar memujuknya untuk azan sekali lagi. Dan akhirnya Bilal setuju. Saat Bilal azan semula, sahabat-sahabat Rasulullah tak mampu menahan air mata. Umar menangis dan semua menangis sehingga air mata membasahi janggut mereka. Dan di saat ajal Bilal tiba, Bilal membuka mata dan tersenyum. Sekejap lagi, aku akan berjumpa kekasihku, Muhammad dan para sahabatnya. Itulah suara yang membangkitkan dunia. Tapi diam kerana rindu